Baru ni jin mana orang ikut kita. Kita balik rumah, anak kita khabar ada orang tua depan. Mana ada orang tua kan, pintu orang tua sana. Ada rumah kita tutup dah. Orang nak kita dengan anak kita dua orang. Ada orang tua. Tua bokok-bokok. Kita pun gidap. Wow, mari lah. Kembang tekok ni. Mata ni jadi macam dah nak buka mata. Faham? Kita pun baca. Buka pintu, pergi kat dapur kali lagi nak ambil air, gitu juga. Sudah ada dalam rumah ni. Patut je kata jumpa kau tua depan tu. Faham? Hanya mari. Setan. Nah, kita pun mana dah lagi. Baca Yasin. Baca Yasin. 3 kali baca Yasin baru lari. 3 kali baca Yasin. Barulah tak ada rasa apa. Nak kita pergi dekat tandas tak ada, pergi kat pintu depan tak ada. Naik. Balik jalan je ikut. Orang comel. Lagi. Atu kan aku tu. Jadi baca ayat kursi, baca Yasin. Baca dah. Semuanya syifa. Dia ubat. Sebut nama Allah. Dah. Kerana apa? Kerana kalau kita takut ke dia dia boleh memudaratkan kita. Nah, kalau kita tak takut ke dia, insya-Allah. Nah, bacalah bismillah la yadurru ma'amihi syai'un fil ardi wala fis sama. 2, 3, 4 kali hilang. Bila kadang-kadang takut bila duduk seorang. Nah, duduk seorang takut. Saya banyak dah usik datu. Atu toyo usik, toyo. Dia bau dia tak ada bau ni. Ni bau. Dia turun tekak ni, dia turun tu tangan lalu. Faham? Kita kan ada benda ni. Tak ada sterik ni tangan kecek. Kata datang ni 2 ekor main depan pintu. Nah, kita duduk seorang. Dia buat krek gitu. Krek. Siapa? Nyak. Mama. Krek. Gerak datang pintu tu. Krek. 5-6 kali kita pergi tengok. Kita buka nako tengok. Cina datang ni. Tengok. 2 beradik. Dia pun lari. Dia lari. Kata. Nah, pala pula. Ada besar ni. Jalan sampai kat pagar, dia buat dengan kaki. Dua-dua beradik buat. Krek. Dia pun tubik kot payah. Zup, hilang gitu. Oh, celaka kan. Nak, madani juga boleh ni. Tapi baca ayat Quran. Mu baca lagu Negaraku dah ada apa. Mu nyanyi lagu Bruno Mars ke apa tak ada apa. Nak, dia takut nama-nama Allah. La yadurruhu ma'asmihi. Allah katakan, Nabi kata, kalau mu sebut nama Allah, tidak akan memudaratkan kamu.